Baik, lagi sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube XM Malaysia. Saya Imran Zailani dan pada video kali ini kita akan berbincangkan parameter yang kita akan gunakan untuk menilai prestasi kewangan sebuah syarikat. Okey, dalam laporan perolehan ada pelbagai data. Data yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan perolehan ataupun kita juga boleh panggil dia sebagai pendapatan. Baik, pertama sekali, apakah itu perolehan? Maksud ringkasnya adalah jumlah wang yang diperoleh oleh sesebuah syarikat daripada bisnes, daripada aktiviti perniagaan dalam tempoh tertentu. Okey, sama ada jual produk, sama ada memberikan perkhidmatan servis, okey, ataupun kita mendapat perolehan daripada servis langganan. Contoh mudah, kita jual teh tarik. Okay? Jadi jumlah wang yang kita dapat daripada jualan teh tarik itu adalah perolehan anda, adalah pendapatan anda. Okay? Tetapi dia adalah duit yang kita peroleh tanpa kita menolak kos untuk menjalankan perniagaan ataupun bisnes tersebut. Di sini kita kena bezakan antara perolehan dengan keuntungan. Penting untuk kita tahu ianya tidak sama. Perolehan adalah jumlah wang yang kita dapat sebelum kita tolak dengan kos-kos untuk menjalankan bisnes tersebut. Keuntungan adalah perolehan ditolak dengan segala kos bakinya adalah keuntungan. Okay, kos termasuklah gaji, sewa, bahan dan sebagainya. Jadi, boleh jadi kes seperti ini. Syarikat menghasilkan perolehan yang banyak tetapi setelah kita tolak segala kos, apa yang berlaku? Syarikat boleh mencatatkan kerugian. Okay, jika kos lebih tinggi daripada perolehan. Baik, jadi kenapa penting untuk kita pelajari tentang perolehan? Okay, sebab dia adalah antara permulaan. Dalam kita membuat laporan perolehan analisanya, kita biasanya akan mulakan dengan perolehan pendapatan. Okay, daripada situ kita akan lihat macam mana syarikat menjana wang. Okay, dengan kita mengikuti perkembangan perolehan daripada masa ke semasa, kita boleh lihat adakah jualan meningkat ataupun adakah jualan menurun, mencerminkan strategi yang berkesan ataupun tidak berkesan. Ya. Perolehan boleh datang dalam macam-macam bentuk. Okay, kalau syarikat runcit, dia dapat daripada jualan produk. Kalau syarikat software perisian, dia dapat daripada apa? Yuran langganan. Okay, dan syarikat yang berikan servis akan dapat daripada charge servis yang diberikan. Okey. Jadi itulah dia kepentingan kita tahu perolehan ataupun pendapatan, ya. Antara cara yang kita akan gunakan untuk menilai kualiti sesuatu saham oleh syarikat tersebut.